Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan selamat petang saya ucapkan kepada semua hadirin yang sudi mendengarkan kami bagi sesi podcast motivasi. Minta maaf dulu sebab suara saya hari ini kurang baik untuk hadirin dengar. Tapi tidak mengapa, saya akan cuba yang terbaik untuk hadirin bagi memberikan podcast motivasi SPM 2025. Baiklah hadirin, terlebih dahulu sebelum kita pergi lebih jauh saya kenalkan diri saya dahulu, Cikgu Ahmad Abdul Salam bin Husni, atau boleh panggil saya Cikgu Salam Santai. Telah lama berkhidmat, hampir 10 tahun sebagai guru bimbingan dan kaunseling. Namun kini berkhidmat sebagai guru kaunseling di Kolej Datuk Patinggi Abang Haji Abdillah. Baru dalam 3 tahun lah. Sebelum ini saya berkhidmat di SMK Petrajaya. Baik, bersempena dengan podcast motivasi SPM kita pada petang ini, suka saya kongsi beberapa perkara sebagai pendahuluan awal. Antaranya, kalau kita sedar ataupun tidak untuk para pelajar yang mendengar, kita ada masa dalam 24 hari saja lagi untuk menjelang SPM yang bakal tiba tidak lama lagi. Dan apa yang paling penting untuk para pelajar tahu tentang kesedaran lah sebab ada jenis pelajar ni dia sedar dah SPM tapi tak ada usaha. Dan ada yang keduanya pula, dia sedar tapi langsung kita panggil buat-buat tak tahu. Dan yang paling yang ketiga ni, dia sedar, dia terus usaha dan dia bersedia untuk menghadapi SPM. Dan ini adalah beberapa ragam pelajar lah sepanjang saya bergerak guru kaunseling ni. Saya dengar bila pelajar kata, "Cikgu, saya takut nak SPM, cikgu, saya takut." Tapi tak buat apa-apa. Dekat situlah yang menunjukkan kita berada di tahap mana kesedaran kita. Alright. Dan hari ini bukan nak bicara tentang saya berkongsi kepada anda Kita ada di sebelah saya ni bekas pelajar Kolej Datuk Patinggi Abang Haji Abdillah. Dia sendiri akan perkenalkan siapa nama dia dan juga akan perkenalkan kenapa dia hadir pada hari ini. Baik. Mungkin saya panggil dia Afiq dulu lah. Faik dulu, Afiq. Afiq boleh perkenalkan diri terlebih dahulu kepada hadirin. Baiklah, terima kasih Cikgu Salam. Nama saya Awang Afiq Nakiuddin bin Awang Muhammad Fadilah. Saya merupakan calon SPM pada tahun 2022 di Kolej Datuk Patinggi Abang Haji Abdillah. Baiklah, bagi result saya berjaya mendapat straight A+ ataupun 9 A+ pada SPM saya. Oh, hebat tu. Terima kasih cikgu. Baiklah, sekarang saya sedang belajar di Universiti Melaya mengambil kos Mechanical Engineering. Saya juga ditaja oleh beasiswa Yayasan Hazanah. Oh, beasiswa Yayasan Hazanah, saya anggap dia antara beasiswa yang sukar untuk kita dapat sebab dia perlu menghadapi berapa peringkat temuduga tu? Bagi saya, bagi beasiswa watan perlu 4 peringkat. Ya. Sebab kenapa disebut Afiq berkongsi tentang watan, sebab dalam beasiswa Yayasan Hazanah dia ada dua. Kalau global untuk pergi overseas, itu global. Kalau dalam Malaysia saja watan, itu untuk beasiswa Yayasan Hazanah. Terima kasih Afiq sudi hadir kongsi dengan para pelajar yang mendengar pada petang ini. Baik. Hadirin sekalian, mungkin Afiq boleh berkongsi sepanjang bergelar calon SPM pada tahun 2022, apa pengalaman yang paling tidak boleh Afiq lupakan? Silakan Afiq. Baiklah, terima kasih cikgu. Pada pendapat saya, kenangan yang paling saya tidak dapat lupakan ialah saya rasa semua calon SPM akan mempunyai kenangan ini, iaitu kenangan belajar sepanjang masa. Bagi saya rasa 1/3 dari hari saya memang akan digunakan untuk belajar, untuk membuat nota, untuk membuat latihan dan membaca buku teks. Antara kenangan yang paling saya tidak dapat lupakan ialah setiap pagi sebelum perhimpunan pagi, Kolej Abdillah pasti akan ada nyanyian lagu negaraku. Yeah. Jadi sebelum nyanyian lagu itu, saya selalu membuat latihan ATMAT. Oh, setiap pagi. Sempat dia buat pagi-pagi tu? Ya. Sebab bagi saya membuat latihan ATMAT seperti pergi ke gym. Wow. Sebab bila kita pergi ke gym, bila kita nak buat otot kan, kita mesti ada konsistensi. Betul, bagus. So bila kita consistently buat ATMATs, kita akan develop kita punya skill dan makin improve lah kita punya skill tu. Oh. Jadi itu antara pengalaman yang tidak dapat dilupakan Afiq. Baik, mungkin Afiq tadi dah berkongsi apa pengalaman yang dia tidak dapat lupakan. Tetapi ingin saya tambahkan sedikitlah
meneliti saat-saat akhir kita kepada calon-calon akhir yang akan menghadapi SPM berbaki beberapa hari saja lagi ni. Mungkin saya nak kongsikan sedikit panduan ataupun apa yang boleh calon-calon lakukan. Baik, okey, yang pertama ingin saya kongsikan kepada calon-calon di luar sana. Yang pertama, perbetulkan matlamat kita. Mungkin ada pelajar dia kata dia ambil SPM untuk dapatkan 9A saja. Namun kalau kita perbetulkan matlamat kita untuk mak ayah, kita dapatkan kegembiraan untuk mak ayah, buat yang terbaik untuk SPM untuk mak ayah, kita akan sentiasa usaha sampailah kita dapat kegembiraan yang kita katakan untuk mereka. Itu yang paling penting di saat akhir. Dan yang kedua, untuk apa ni kita panggil, apa yang kita boleh lagi meniti saat-saat akhir ini, yang boleh dibuat adalah teruskan usaha. Jangan berhenti. Usaha dan terus usaha. Itu apa yang saya boleh kongsikan kepada para pelajar di luar sana. Dan Afiq, ya, semasa Afiq belajar, ya, sebagai di tingkatan 5, apakah pengorbanan yang perlu kita lakukan untuk menjadi macam Afiq lah 9A+ tu? Apa pengorbanan yang perlu kita lakukan? Baiklah, memang tidak dapat dinafikan, memang sangat banyak pengorbanan yang saya perlu lakukan lah. Antaranya ialah pengorbanan masa bersama keluarga lah. Yeah. Sebab jadual saya dan keluarga pastilah berlainan kan. Saya perlu belajar, mereka memang free lah. Jadi bila mereka pergi shopping kah, pergi makan di luar kah, saya tak dapat ikut. Tapi maksudnya Afiq sendirilah decide kena buat, paksa berkorban, tak ikut lah tu. Bukannya ayah kata stay kamu di rumah. Tidak. Sendiri yang nak. Betul, bagus-bagus. Sebab bagi saya pengorbanan ini is only a temporary thing. Betul. So yeah, it's only for 1 year, right? So I don't really mind lah. Yeah. And then secondly, pengorbanan yang seterusnya ialah pengorbanan untuk melakukan hobi yang saya minati. Apa itu? Contohnya bagi saya suka, pada masa itu saya suka menonton anime dan bermain permainan video. Anime. Yeah. Okey, jadi macam mana? Memang tak dapat tengoklah semua tu? Bukan tak dapat tengok. Sebaliknya saya cuba kurangkan sajalah. Kurangkan untuk memberi ruang belajar. Ya. Tapi tidaklah saya terus tinggalkan terus. Okey, bagus. Saya buat hobi itu sebagai reward after study. Ya, so sebab biasalah kita sebagai manusia kan, bila kita belajar banyak-banyak, otak kita rasa penat. Okey, jadi reward tu biasanya Afiq, apa yang Afiq buat reward tu? Adakah menonton anime tadi ke? Menonton anime lah satu episod. Lihatlah kejap, lepas tu sambung lagi belajar. Okey, bagus. Selain daripada tu, apa lagi pengorbanan? Ada lagi? Pengorbanan yang lain, tak dapat ikut family, kita pun spend time sendiri dan korbankan hobi kita. Ada lagi? Saya rasa satu lagi ialah pengorbanan saya untuk berlepak bersama kawan lah, untuk berlepak bersama kawan lah. Sebab cari masa dengan kawan-kawan kan? Ya, macam itu. Sebab bagi saya lah, saya sebenarnya seorang yang lebih suka belajar berseorang diri. So kadang-kadang ada setengah orang dia suka belajar bersama-sama kawan kan, buat group study. Tapi bagi saya cuma seorang-seorang lah. So di situ agak lonely lah. Tapi bagi saya itu penting sebab ada ketenangan untuk saya belajar. Okey. Jadi kalau orang tanya, macam mana abang dapat 9A+? Macam mana Afiq nak kongsikan tu dalam arti kata yang mudah, ringkas, macam mana? Bagi saya lah, kalau nak dapat A+, perlulah banyak usaha. Pertama sekali, seperti yang Cikgu Salam telah beritahu kita tadi, kita mestilah betulkan matlamat kita dulu kan? Betul. Ya. Seterusnya ialah usaha. Dan seterusnya ialah tawakal. Betul, bagus. Baik. Apa yang dikongsikan Afiq tadi, pertama saya nampak dekat sini kita kena korbankan. Walaupun kita minat benda tu, tetapi untuk SPM, untuk dapat yang terbaik ya pada pelajar di luar sana, kita kena korbankan dulu. Macam Afiq katakan tadi, kita usaha, kita belajar. Lepas dah belajar, baru kita rasa macam ada kita banyak reward kan. Betul. Kita reward kita dengan hobi yang kita nak tadi. Baik, untuk para pelajar di luar sana, suka saya tambahkan sedikit ya, tindakan yang perlu kita elakkan sebelum kita nak menduduki SPM ni nanti. Apa yang perlu kita elakkan? Yang paling pertama adalah elakkan daripada fikir yang negatif. Tenangkan diri. Sebagai contoh, kita anggap sebagai contoh mak kata, kau mesti dapat 9A. Kau mesti. Anggap ianya cabaran, bukan sebagai tekanan ataupun perkara yang boleh membuatkan diri kita ni down.
Okey, itu paling penting. Yang kedua, sebila kita makin dekat lagi dengan exam ni, selain daripada kita ambil yang positif, kita kena sentiasa usaha, dan paling penting untuk para pelajar tahu adalah dekatkan diri dengan Tuhan masing-masing. Solat hajat jangan tinggal. Walaupun kadang-kadang kita rasa kita macam pernah lah kita tertinggal solat wajib, tak mengapa, tambahkan lagi dengan solat sunat. InsyaAllah perkara ini akan bantu kita di saat-saat akhir untuk menduduki SPM tidak lama lagi. Baik, kita berbalik kepada Afiq lah ya. Mungkin Afiq ada nak bagi panduan lah kepada calon-calon SPM 2025 dekat luar sana. Bagaimana atau apa panduan yang ada Afiq boleh kongsikan kepada mereka? Silakan. Baiklah. Pertama sekali, untuk calon SPM tahun ini, saya amatlah galakkan anda untuk membuat soalan trial. Betul. Dari semua negeri, termasuklah SBP, iaitu Sekolah Berasrama Penuh. Hal ini kerana soalan-soalan yang digubal oleh penggubal dari setiap negeri ini, mungkinlah, saya tekankan perkataan mungkin, akan masuk lagi di dalam SPM tahun ini. Jadi saya amat galakkanlah untuk membuat latihan soalan-soalan. Jadi masa SPM Afiq ada negeri-negeri lain yang Afiq rasa boleh jadi rujukan? Ada? Ke Afiq buat semua negeri? Saya buat semua negeri. Oh, okey. Selain tu? Selain itu, panduan yang seterusnya ialah saya ingin menasihati semua calon SPM agar tidak mempercayai apa-apa soalan spot ataupun ramalan SPM. Oh, menarik ni perkongsian ni. Okay. Ya, kenapa tu? Sebab yalah kan, ya, nama pun ramalan. Betul. Ramalan is ramalan. Betul. Yeah. Prediction is prediction. Doesn't mean it will come true, right? Okay, betul. So baca boleh, percaya jangan. Okay. Ya. Sebab ramalan dibuat oleh pakar-pakar berdasarkan SPM tahun lepas. Okay. Jadi mereka tengok soalan apa yang dah keluar dan soalan apa yang belum keluar. Tapi ini tidak menjadi bukti konkret. Betul. Untuk soalan-soalan ini keluar lagi. Betul. Jadi selain tu ada lagi tambahan daripada Afiq? Saya rasa itu sajalah yang panduan yang penting. Baik, itu saya anggap itu dua tips penting lah daripada Afiq. Sebab saya peribadi bila saya bergelar guru, saya tengok perkembangan Afiq ya. Memang dia sangat azam, dia kuat untuk nak SPM, dia lagi kuat buat usaha, dan no wonder lah ya dia dapat 9A+ tu membuatkan kami guru-guru ni rasa bangga dengan kejayaan beliau. Baik, terima kasih Afiq kongsi sedikit tu tadi panduan tentang saya. Jadi untuk buat para pelajar di luar sana lah, pesanan yang saya boleh kongsikan di penghujung ini adalah saya ada banyak mungkin saya nak simpulkan antara poin-poin saya untuk pesanan kepada pelajar di luar sana. Yang pertama dari segi tips belajar. Okey, teruskan ulang kaji, baca nota-nota ringkas dan buat latihan. Itu dari segi tips belajar. Ya, dan seperti mana tambahan daripada Afiq katakan tadi, banyakkan buat latihan daripada kita ambil exam ya, kita panggil apa, percubaan daripada negeri-negeri ataupun tahun-tahun lepas. Okey, itu tips belajar. Tips pemakanan pula, pastikan makan makanan yang sihat dan elakkan, kalau boleh-bolehnya lah, elakkan makanan yang boleh buat kita sakit gastrik ataupun makanan yang terlalu pedas. Ini kena ya. Mungkin kita sebelum ini tak berjaga makanan, tetapi kali ini kena lebih menjaga dan ikutlah aturan makanan yang betul. Okey, itu dari segi tip pemakanan. Dan tip pembangunan, kita panggil pembahagian masa ni pula, utamakan perkara yang utama. Contohlah, kita tahu kita lemah biologi, jadi lebihkan masa study untuk subjek biologi. Kalau kita rasa subjek itu kurang, kita kena tambahkan untuk masa study dan latihan. Itu yang kita katakan dengan tips pembahagian masa. Dan tips pengurusan kita anggap kerohanian tadilah, macam saya katakan tadi, banyakkan baca Quran, tambahkan dengan solat sunat hajat. Itu apa yang saya boleh kongsikan lah. Hakikatnya banyak lagi pesanan, namun kita masa ni semakin suntuk hadirin sekalian. Jadi kepada Afiq, apakah pesanan akhir Afiq kepada calon-calon SPM yang berada di luar sana? Kepada calon SPM tahun ini dan tahun-tahun yang akan datang, saya ingin mengucapkan tahniah lah, sebab anda telah berjaya sampai ke Form 5.
tak semua orang bertuah seperti anda. Kerana kadang-kadang cuba kita lihat di negara-negara lain seperti Afrika, di mana kanak-kanak mereka tidak mampu untuk mendapat education seperti anda semua. Betul. Biarlah kita banyak lagi negara, Palestin, Myanmar dan sebagainya. Baiklah. Seterusnya, just do your best, everyone. Whatever the result is, it's okay, it's alright. As long as you already did your best and put utmost effort, you deserve to be happy, you deserve to be satisfied. Wah, baguslah saya tengok perkongsian daripada Afiq ini sangat berguna dan manfaat untuk para pelajar guna dan aplikasikan menjelang saat-saat akhir kita nak menghadapi peperiksaan SPM. Baik, hadirin sekalian, kita hampir ke penghujungnya. Pesanan daripada saya juga, teruskan usaha, fikir yang baik-baik, jadi yang baik-baik, insya-Allah keputusan nanti juga adalah yang terbaik. Assalamualaikum. Terima kasih. Berjumpa lagi di lain hari.